Letak atas iman billah ni bekah untuk kita simpan pahala. Bila kita semayang, macam kita katalah orang yang tidak Islam, dia turut semayang kita, tak ada apa, tapi pahala hak Tuhan nak bina kita mana tu? Mesti letak atas qalbu orang mukmin. Bila orang beriman kepada Allah Taala, tak kira miskin, tak kira kaya, pahala tu ada tempat singgah. Orang tidak beriman tak ada tempat singgah. Orang tidak beriman ni termasuk orang syirik, termasuk orang munafik. Orang munafik, orang Islam, orang Melayu dah lah. Orang Melayu tu benar dah, tapi semayang dengan ria. Kalau kita panggil apa nama ni, alladzina hum salatihim alladzina hum yurauna. Tu ayat lah, alladzina hum yurauna. Aku cadang sebuah neraka bagi orang semayang yang ria. Kita orang Melayu tu benar agama Islam, tapi semayang ria, tak ada pahala. Kenapa? Tak ada orang letak. Pahala-pahala ni benar molek, benar belia, benar berga. Boleh kerana kita letak atas benda gitu. Tak boleh. Pitih seria tu pun bola poket lagi, pas zip lagi, cak kaki lagi. Seria pitih pun orang bola. Mana orang bawa pitih tangan? Bola tangan pitih serikok. Orang bodoh. Pitih tu orang bola poket pula poket dalam. Lepas tu ikat ngezip lagi syik. Tak nampak tengok. Kalau kita kata tak pitih baru kita percaya, baru tak nampak muka budak dalam. Jadi duit RM1, RM2, RM10 semua ni barang-barang berharga berlaku untuk dunia. Iman ni untuk akhirat lebih berharga lagi. Sebab tu pergi ke Mekah 4 kali sehari sekali pun, kalau tidak iman billah, tidak ada syirik, maka ada asas untuk turun pada dia. Benda ni jangan main. Inilah pembangunan yang sebenar. Orang yang ada berani bui duit puluh juta sehari pun dia tidak akan rasuah, dia tidak akan buat berjudi berapa dah. Orang yang tak ada iman ni bui banyak, bui 10 sen pun dia beli rokok, beli dadah. Sebab tu bagi ku Muhammad Allah bahasa wah minta pitih buat berapa, buat beli dadah kau nak beli mati. Jadi masalah besar. Kadang-kadang bulan 2 kali pergi boleh, kadang bui kadang tak bui, nampak dadah tak bui juga. Innal abrara fi na'im wa innal fujjala. Orang baik akan diletak dalam nikmat. Dan baik yang pertama ialah beriman. Baca balik ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum tu, di bawah tu Tuhan terang panjang lebar benda baik. Wa innal fujjala fi jahim. Dan segala orang jahat akan diletak dalam neraka. Segala orang jahat. Jahat ni gak orang Melayu panggil jahat, Melayu kata panggil jahat ni memang betul dengan agama. Curi, tak semayang. Tak semayang dengan panggil jahat ke tu jahat dia tu kalau panggil dia tu jahat tu. Biasa jahat ni curi, ambil barang orang, tak buaya, orang tak semayang. Ada seorang gitu, dia kata hamba untuk guru baik kamu tak semayang tadi. Baik tapi tak cuma tak semayang. Bagi dia tak semayang masuk di bawah baik juga. Cuma tak semayang. Tuan dalam Islamnya orang yang tidak semayang termasuk di bawah orang jahat. Kerana dia ni buat nyaknya diri sendiri. Belum dia buat nyaknya diri sendiri kata semayang, dia buat nyaknya ke masyarakat. Kerana masyarakat tengok dia tak semayang, orang lain pun telio kata tak nak semayang kan. Yaslaunaha yaumiddin. Orang ni akan disalah di hari agama. Amu terjemah yasla ni salah. Kalau orang sakit jam hari tu dia salah. Tak atas para peringat api bawah jam hari tu. Kalau api tu tak nyala tak apa, tapi kalau api nyala jadi masalah besar, belecur apa semua sekali. Akhirat kalau dalam banyak-banyak azab tu dia salah orang, dia peringat api bawah dia tak orang datang. Satu daripada cara azab yang disiap oleh Allah untuk orang jahat. Nak buat jahat juga buat je lah, tapi akan rasa lagi. Wa ma hum anha bighaibin. Dan orang tu tak pun apa, malaikat tak pun gaib daripada ni. Makna anha ni maksud dia dhamir balik pada jahim ke, balik pada lain ke. Yang pentingnya malaikat tidak pernah tak ada daripada neraka. Neraka ni ada berjaga semua, ataupun malaikat tak pernah tak ada daripada kegiatan manusia di muka ini, fujar ataupun abrar. Wa ma adraka ma yaumuddin. Sekarang Tuhan nak beri pada kita ni kepahaman yang mendalam mengenai dengan yaumuddin. Kerana yaumuddin sama agama pun tak nampak tengok, pembalasan akhirat kelak pun tak nampak tengok lagi. Dengan sebab agama dia orang tak nampak tengok, apa nama ni, akhirat kelak pun tak nampak tengok lagi, maka orang terlupa. Supaya benar orang terlupa tidak jadi terlupa, maka Tuhan ulang balik. Wa ma adraka ma yaumuddin. Mutahu ke Muhammad benar apa gak yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Pas pada tu Tuhan ulang balik. Mutahu ke Muhammad benar yaumuddin.
Ulang betul kali ni bagi membolehkan orang ni beri perhatian lebih sikit. Dan Islam Quran nak sangat supaya manusia perhati pada Quran. Yaumuddin gini Tuhan kata, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari akhirat kelak orang tak boleh jaga orang. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Hari yang orang tidak boleh memiliki satu kuasa pun untuk orang lain. Kita lah ni kita boleh jaga kita dan kita boleh jaga anak cucu kita. Kita boleh jaga jiran kita, kita boleh jaga sahabat kita. Ramai-ramai jumpa mari kita minta duit 2 rial, duit minyak mutu. Kita boleh beri. Arti kita boleh jaga orang dan orang berjaga kita. Tak boleh jaga orang pun kita jaga kita. Akhirat kelak tak boleh gapo sekarang. Nak jaga perutmu supaya perutmu kenyang pun tak boleh. Usahakan nak tolong orang cikmu, kau makmu, kau rajamu, kau yang berhormatmu, kau tak boleh. Mu fikir hak tu dulu, cukup dah. Tak sampai hak lain lagi. Belah mana keadaan kita duduk atas dunia, nak jaga kita pun tak boleh. Orang tua yang sakit, nak kecing tak ada orang, nak kecing tak ada orang nak pipi, nak berok tak ada orang nak bagi jam, lepas berok situ kecil